ranking top 5 content beg kuning convert untuk founder apply dekat team dia. Nombor satu ni ramai orang tak buat. Okay, nombor yang kelima adalah content awareness 15 saat. Yang di mana content ini simple macam ni saja, tunjukkan satu unique selling point dan jangan beritahu harga. Tapi letak beg kuning. Dia punya CTA minta orang komen saja. Tangga keempat adalah content education yang kita educate bagaimana nak pakai, apa keistimewaan dia, apa kegunaan dia, yang di mana dia punya CTA dia terus pergi ke beg kuning untuk orang membeli. Dan konten yang ketiga adalah konten comparison. Iaitu adalah tunjukkan perbezaan brand kita, barang kita dengan orang lain, seperti contoh video kat sini, dan minta orang pergi beli ke beg kuning. So ranking yang kedua adalah content proof hard selling. Konten ini 15 saat sahaja, tapi tunjukkan kita punya waybill kita, tunjukkan kita packing. Konten ini memang sangat high conversion dekat TikTok beg kuning. Dan ranking yang pertama, yang ni paling ramai orang tak buat, iaitu adalah apa dia? Konten 15 saat, cinematic hard selling. Macam ni konten dia. Tunjuk produk saja tapi voice over dan bagi tahu harga dan minta orang pergi ke beg kuning untuk membeli. Konten ni lah paling senang nak convert dalam JMB. 5 konten inilah yang anak murid saya banyak buat dan hasil dia macam ni. Nampak tak ni? Dia punya sales dia. Melalui konten sahaja. Ni bukti lagi. So persoalan sekarang ini, bagaimana founder nak belajar ilmu ini dengan lebih detail supaya tim dia boleh buat konten yang convert? Mudah. Join sahaja Founder Meetup Beg Kuning break 100,000 ke 1 juta tanpa live, yang di mana akan berlangsung pada tarikh ini, iaitu adalah face to face 20 brand sahaja, yang di mana tiada motivasi, tiada MC, tiada joget-joget, 4 jam practical strategi yang korang terus boleh implement. Dan benda ini tak boleh affiliate, tak boleh staff, khas untuk founder Beg Kuning TikTok sahaja. Dan benda ni harga dia RM19 je untuk 20 brand tak awal. Baca kisah kat bawah dan jumpa nanti.